Bangun pagi, anda rasa sakit bila pijak atas lantai. Jadi anda dah kena sakit tapak kaki. Ini adalah sejenis kita panggil macam sakit saraf jugalah. Jadi macam mana nak buat? Boleh tengok video ni sampai habis. Jadi apa suplemen yang anda boleh guna untuk bantu tubuh anda untuk recover lebih cepat lah. Jadi kalau anda belum lagi subscribe, boleh komen saya dah subscribe, klik juga dan follow saya lah. Baik, macam mana kita nak buat bila kita sakit di tapak kaki tu, maksudnya berlaku keradangan kronik lah. Tu jadi sampai kita sakit sangat kan. So macam mana kita nak meredakan benda tu. Dan saya ada agak ramai lah yang daripada umrah kan, mutawif umrah yang ada masalah yang sama. Bayangkan dia orang berjalan sangat banyak lah kan, bawa ke sana kemari jemaah. Jadi apa yang saya bagi, yang pertama sekali saya akan bagi protein lah. Protein ni sejenis suplemen yang dibantu untuk membentuk otot. Supaya kaki kita tu ada cushion kan. Kadang otot kita tak banyak. Bila otot tak banyak, tu jadi mudah sakit kan. Jadi itu yang pertama, dia akan bentuk sel-sel otot yang baru dan dibantu juga untuk baiki sel-sel yang rosak. Yang kedua ialah omega 3. Omega 3 ni kerja dia adalah sebagai anti radang. Jadi bila kita tekan sakit, maksudnya sel kita tengah radang. Jadi kita nak bagi kesihatan kepada dia, ialah kita bagi omega 3. Bila bagi omega 3, dia bersifat anti radang, dia bantu untuk kuatkan kita punya otot-otot di bahagian kaki, tapak kaki tu, dan dibantu juga untuk flexibility kepada sendi kita. Sendi kita lebih fleksibel. Dan kalau anda ada masalah berat badan kan, dia akan tekanlah tubuh kita tu, tekan kaki kita, dia akan bantu untuk bakar lemak-lemak yang berlebihan. Kalau tak lebih tak apa, dia tak bakar. Okay, kemudian B-complex. B-complex ni dia bantu untuk aliran darah. Jadi dia akan bawa zat tu untuk sampai dekat bahagian tu, baiki sel-sel yang rosak tu, dan dia akan bantu sebagai painkiller, ubat tahan sakit yang semula jadi. Sebab dia adalah bersifat anti-stress. Dia bersifat anti-stress. Dia akan lembutkan dan dia juga sebagai pelindung kepada kita punya urat saraf kita. Urat saraf kita tu ada penebat. Dekat sekeliling tu ada penebat. Dia dah diuji, saintis dah uji, kalau kurang B-complex, kita punya lapisan pelindung kepada saraf tu mudah rosak dan terdedah kepada sakit saraf lah. Okay, kemudian ialah kalsium. Kalsium ni apa penting? Kalsium ni bila kita bercakap tentang sakit saraf, kalsium ni dibantu untuk melegakan sakit saraf tu. Dia bantu untuk membentuk tulang yang lebih kuat, dan satu lagi ramai orang tak tahu, dibantu untuk melegakan ketegangan urat saraf. Dibantu untuk legakan ketegangan urat saraf kan, supaya kaki kita lebih relax lah. Okey, jadi macam mana nak pilih daripada produk-produk ni, mana satu nak pakai, kena pakai semua ke, so apa fungsi dia macam mana kan. Jadi boleh dapatkan di Ultimate Vitamin, boleh klik link bio dan juga boleh dapatkan dekat bahagian description. Okey, itu saja. Assalamualaikum.